saudara kak. Mak Ngoh. Mak Ngoh. Kita panggil Mak Ngoh boleh? Okey. Oh, Mak Ngoh dah ni sihat Mak Ngoh? Ada kronik ke apa tak ada? Ada. Kau dia? Macam mana dah tinggi. Macam mana dah lagi? Pakai ubat sama tu? Lepas tu ada buat kerja ke apa lagi? Tak ada? Kerja? Oh, duduk berapa orang rumah? 7? Anak cucu? Oh, lepas tu pakat kerja lah Kedah kan? Cucu dah ada kan? Sekolah lagi? Okey, kalau kita tak sekolah dah. Kemudian hari ni boleh kotak kan? Okay, dan apa rasa hari ni? Boleh ada. Tapi ramai rumah tu 7 orang. Teh semai. Cicit lah. Oh, anak dengan natu lah. Cucu ramai. Cucu 5, 7. Okay, tak apalah. Mak Ngoh lah. Kali kita nak Mak Ngoh sebut terima kasih Muslim Malaysia. Boleh? Boleh? Kata Muslim Malaysia. Okay, beres. Terima kasih.